Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair rajalla mardatih wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna fahman nabi wa hifazal mursalin wa ilham ma'idul qaribin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah marrahimin. Allahumma hdina li asamal akhlaq sa'anta wasrif anna sayyaha la yasrif anna sayyila anta. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini telah masuk 27 Ramadan. Dan daripada tarikh kita berpuasa, semoga puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan qiyam kita ini adalah menjadi asbab kepada pengampunan daripada Allah dan juga anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang menjalankan puasa namun mereka tidak mendapatkan apa-apa hanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, a'ifus siyam, muliakanlah ibadah puasa. Kerana sesungguhnya puasa itu bukanlah hanya meninggalkan minum dan meninggalkan makan, tetapi dianya adalah meninggalkan daripada maksiat. Meninggalkan daripada maksiat. Maksiat apa? Iaitu maksiatnya lidah. Maksiatnya lidah. Man lam yada' qawla dzur wal amala bihi falaysa lillahi alaihi hajan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, maka ketahuilah bahawa Allah tidak memerlukan puasanya di saat dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi puasa ni dia akan menjadi syafaat kepada kita. Dia akan datang dalam bentuk dua benda yang akan datang dalam bentuk ni, iaitu puasa dan Al-Quran. Puasa dan Al-Quran. Jadi dia akan datang dalam bentuknya minta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada kita. Dan juga Al-Quran itu akan datang daripada Allah untuk berikan syafaat kepada kita. Puasa ni datang, dia datang kepada Allah, dia akan minta. Tapi puasa macam mana? Puasa yang meninggalkan daripada perkara-perkara maksiat. Kata Nabi SAW, khamsun yuftirna sha'im, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa. Yang pertamanya adalah orang yang berbohong. Orang yang berbohong pada siang hari pada bulan Ramadan. Dia berbohong
maka dia tidak mendapatkan pahalanya puasa. Sepatutnya dia mendapatkan keampunan daripada Allah. Dia mendapatkan daripada ganjaran yang besar daripada Allah. Tapi dia tak dapat apa-apa, kerana dia berbohong. Jadi berbohong itu ada kesannya pada puasa. Katakanlah pada siang hari dia berbohong, sengaja bohong, ataupun dia tak sengaja bohong, maka hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah, supaya dia tidak termasuk daripada golongan orang yang tidak menerima puasanya. Maka sebab itu, kalau kita hari ini kita puasa, baru setengah hari, ada setengah hari lagi untuk kita menghadapinya. Jadi kalau orang yang berbohong pada siang hari, maka hendaklah dia bersegera bertaubat kepada Allah. Bertaubat tu adalah meninggalkan daripada perbuatannya itu, meninggalkan daripada kejahatannya itu. Yang kedua, dia berazam takkan kembali kepada perbuatan tersebut, takkan bohong lah, takkan bohong. Yang ketiga, dia menyesal. Dia menyesal atas perbuatan dosa itu. Jadi istighfar dan juga solat hajat, solat taubat, ini semua membantu kepada mengukuhkan daripada kita punya penyesalan itu, dan mengukuhkan daripada kita punya azam untuk tidak akan kembali kepada dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, mengumpat. Walaupun berbaki 2 hari ataupun 3 hari lagi daripada puasa ni, kita jadikan ianya sebagai pengajaran. Sebab itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat terdahulu, la'allakum tattaqun, untuk kamu menjadi orang bertakwa. Jadi ibadah puasa ni, dia boleh membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, maka orang yang bertakwa itu tidak akan berbohong. Orang yang bertakwa itu tidak akan mengumpat. Orang yang bertakwa itu tidak akan memandang suatu benda dengan pandangan syahwat. Jadi kata Nabi SAW, yang kedua adalah mengumpat. Orang yang mengumpat ketika bulan puasa juga memberikan kesan kepada puasanya. Orang yang mengumpat ni adalah orang yang menyebutkan sesuatu perkara dan perkara itu betul. Disebut tentang orang lain, dia cerita tentang orang lain, benda itu kalau orang tu dengar, dia jadi marah. Dan benda yang kita sebut tu itu betul. Kalau tak betul tu namanya fitnah. Tak betul namanya fitnah. Kalau betul namanya mengumpat. Jadi yang mengumpat ni ramai orang tak tahu. Orang yang akan boleh, sebenarnya haram. Ittifaq ulama mengatakan hukumnya haram. Ijtima' ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Jadi jangan mengata kepada orang lain sesuatu yang benar. Jangan kita mengata kepada orang lain tentang sesuatu yang benar. Orang yang berkongsi dalam umpatan, orang yang berkongsi dalam mengumpat,
Orang yang mengumpat dia tak boleh seorang. Dia mesti dua orang. Dia mesti dua orang. Orang yang mendengar itu dia tak berkata apa pun. Dia hanya diam saja. Dia tak komen pun, dia tak cakap apa pun. Jadi orang begini dia berkongsi di dalam dosa. Bukan dosa tu dikongsi dua, tapi apa yang orang yang mengumpat itu dapat, kita juga dapat. Jadi orang dulu dia nak mengumpat, dia kena pergi kepada orang. Jadi sekarang ni orang yang mengumpat, dia tak perlu pergi dah. Dia tak perlu dengar lah. Cukup dengan sekadar dia naikkan status dia di Facebook, status dia di TikTok. Maka orang yang membacanya, pun berkongsi di dalam umpatan. Maka hati-hati kita dengan mengumpat ni. Berhati-hati kita dengan mengumpat. Yang ketiga adalah an-namimah, orang yang membau mulut. Orang yang bau mulut. Syaitan itu paling setiap hari dia melapor kepada kepada ketuanya. Apa yang paling dia berjaya? Dia berjaya membuat kawan tak solat. Itu biasa. Orang yang berjaya buat orang ni tak baca Quran, itu biasa. Orang yang berjaya membuat orang ni meninggalkan daripada majlis ilmu, itu biasa. Tapi ada seorang ni, syaitan ni, dia datang, dia bawa, dia telah berjaya memutuskan silaturahim. Dia telah berjaya, itu kejayaan paling besar. Dia telah berjaya mewujudkan pergaduhan di antara ayah dan anak, ibu dan anak, sehingga dua-duanya bertegang leher. Sebab itu dalam Islam memperdamaikan itu adalah baik. Memperdamaikan, wa islahul khair. Berbeza dengan berpisah ataupun membawa mulut. Jadi itu adalah haram. Ittifaq ulama mengatakan bahawa mulut ini adalah haram. Tapi kalau islah untuk memperbaiki, sehingga kan kaedah menipu sekalipun, walaupun dia menggunakan kaedah tipu, seperti A bergaduh dengan B, beritahu pada A, B bersedia untuk berdamai, beritahu pada B, A sedia untuk berdamai, padahal tak ada pun. Hanya dia saja yang membuat. Janjinya di mana, dia saja yang membuatnya. Jadi itu yang ketiga. Orang berbohong, orang yang mengumpat, dan orang yang namimah, membawa mulut. Yang keempat adalah an-nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat. Jadi ini bagi lelaki, jangan melihat kepada perempuan. Jadi perempuan pun dia mesti jaga dirinya, penampilannya. Kalau lelaki jaga dia punya pandangan, dan perempuan dia tidak keluar daripada rumah untuk menunjukkan kepada dirinya, maka akan selamat. Tapi kalau keluar, lelaki keluar, biarlah dia mendapat perhatian paling besar. Perempuan pun keluar begitu juga. Jadi dia ada tarikan antara satu sama lain, maka terjadilah apa yang terjadi. Maka sebab itu kata Nabi SAW, dihukumkan penzina perempuan yang keluar berwangi-wangian. Dia lalu depan kita wangi, wangi. Maka dihukumkan sebagai penzina. Kalau lelaki nak pakai minyak wangi yang banyak, tak apa.
Tak ada larangan, tapi kalau perempuan adalah dilarang. Tidak banyak tidur pada siang harinya, walaupun tidur itu adalah ibadah. Tidur itu adalah ibadah. Jangan kita sesekali tidur. Jadi kita boleh tidur kalau kita sudah lelah di dalam beribadah kepada Allah. Ketika bulan Ramadan ini amalan sunnah, maka dia mendapat 70 kali sunnah. Jadi sementara amalan subuh pada hari esok adalah menyamai dengan 20 amalan fardu pada bulan Ramadan adalah menyamai 70 kali fardu pada bulan yang lain. Maka sebab itu bulan Ramadan ni kita lebih utama untuk menjaga solat fardu. Menjaga solat fardu. Jangan sampai tinggal daripada solat fardu. Kata Nabi SAW, memperbanyakkan membaca doa berikut: Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Kata Rasulullah SAW, banyaklah kamu bersyahadah dan banyak kalau ucap istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Jadi ini dua benda yang Rasulullah SAW kata kita mesti selalu minta dalam Ramadan. Itu pertama, tahlil, asyhadu an la ilaha illallah. Yang keduanya adalah astaghfirullah, istighfar 50 kali, syahadah 50 kali. Maka kita telah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Baik. Tidak menggunakan minyak wangi tatkala berpuasa, kerana hukumnya adalah makruh. Dan jika ingin menggunakan minyak wangi, hanya waktunya sahaja sebelum fajar atau setelah terbenamnya matahari. Jadi sebelum fajar kita pakai minyak wangi. Pada waktu lain tak dibenarkan. Jadi katakan kita baru sampai di negeri Kedah, baru sampai ke Besut. Jadi ada orang mengajak kita untuk tidak menggunakan minyak wangi kecuali pada waktu fajar. Sebelum fajar maka boleh. Sebelum fajar maka boleh. Maka ia pun tidak dilekatkan pada tubuh. Jadi letak je minyak wangi. Kalau pakai lepas fajar macam sekarang kita pakai, hukumnya adalah makruh. Makruh. Baik. Tinggal 3 minit. Jadi kita tengok sunnah malam raya. Sunnah malam raya. Yang pertama adalah kita disunahkan memperbanyakkan takbir. Itu dipanggil takbir mursal. Takbir mursal daripada malam raya sampai pagi raya. Jadi kita tak berhenti takbir. Takbir terus di rumah takbir. Kita tak perlu takbir seperti orang takbir. Takbir biasa, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi memang disunahkan malam tu takbir. Yang keduanya adalah mandi sunat raya. Mandi sunat raya. Katakan raya tahun ni adalah hari Jumaat. Katakanlah hari Jumaat. Jadi sunatnya mandi hari raya dan mandi sunat Jumaat. Jadi boleh 2 kali mandi. Tapi mandi raya dia masuk pada pertengahan malam. Mandi sunat
Jumaat pada waktu pagi. Lepas subuh masuklah waktu mandi raya, mandi Jumaat. Sedangkan mandi sunat Aidilfitri masuk pada pukul 12 malam, Khamis malam Jumaat. Kalau kita gabungkan boleh, kita gabungkan pada waktu pagi. Jadi kita disunahkan untuk mandi sunat hari raya dan mandi sunat Jumaat. Kemudian tu kita disunahkan sarapan sedikit. Kita disunahkan sarapan sedikit sebelum daripada raya. Kemudian tu menghidupkan man ihya lailatai. Siapa menghidupkan daripada 2 malam hari raya, ahya Allah, maka Allah akan menghidupkan hatinya pada hati yang dimatikan oleh Allah. Jadi malam hari raya Aidilfitri dan malam hari raya Aidil Adha, kita disunahkan untuk kemudian tu sunnah yang biasalah, kita ni disunahkan berziarah, disunahkan memakai baju raya, disunahkan memberi duit untuk datangkan kegembiraan kepada anak-anak. Jadi dan juga disunahkan juga untuk ziarah ke kubur. Ziarah kubur. Jadi tahunan ziarah kubur itu adalah ketika hari raya. Jadi kita kalau tak ziarah kepada keluarga kita pun, kita disunahkan untuk ziarah kepada kuburan yang ada di tempat itu. Jadi sampai di situ saja. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat ni. Jadi kita doa moga-moga berbaki daripada Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, dianugerahkan Lailatul Qadar, dan moga-moga kita keluar daripada Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan. Kata Nabi SAW, siapa menghidupkan Ramadan, dikeluarkan dari Ramadan daripada seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, suci daripada dosa dan daripada penyakit hati. Wallahu a'lam.